Mesyuarat Jabatan Menteri pada hari ini telah membincangkan keperluan untuk membentuk sebuah jawatankuasa khas untuk menangani masalah bullying. Jawatankuasa khas ini akan mengumpulkan pelbagai kementerian, agensi untuk menyelaras beberapa perkara selepas kita buat beberapa pindaan termasuk kepada akta komunikasi dan multimedia, termasuk kepada kadang kesiksaan. Selain daripada cadangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina untuk membentuk sebuah tribunal anti-bully, ia juga akan mengambil kira aspek-aspek SOP bagi asrama dan yang seumpamanya. Mesyuarat pertama bagi jawatankuasa khas ini akan diadakan pada 2 hari bulan September, dan jawatankuasa khas ini akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said.